masa kita mengurut tu, kita berurut tu, badan kita perlukan tenaga untuk di-resetting balik. Jadi tak boleh terlalu kenyang, tak boleh terlalu lapar dan tak boleh terlalu letih. Bila badan terlalu letih, dia sibuk nak rehat, kita sibuk nak activate dia. Jadi bila kita nak activate, dia ada sikit gangguan kat situ, ada konflik. Memang ada kes pun yang mana yang datang nak dapat rawatan dengan saya, dia dah terlalu penat. Bila kita buat urutan pada dia terlalu sakit, sedangkan 3-4 kali sebelum tu dia buat urutan bagus. Dia rasa selesa sangat dan elektrik tu mudah tembus. Tapi bila dia datang dalam keadaan penat, memang elektrik tu menyakitkan bagi dia untuk masuk. Walaupun kita dah gunakan mesin yang paling selesa setakat hari ini, menggunakan energy cream yang khas dan juga massage cream yang khas. Maknanya bukan kita ambil memang kita ambil yang original betul. Okey, begitu juga selepas berurut ada juga pantang larang yang kita nak patuhi. Pantang larang dia sebab dalam urutan bioenergetik yang kita buat tadi, kita menggabungkan sekurang-kurangnya 6 teknik urutan kita jalankan serentak. Serentak kita buat tu antaranya adalah refleksologi, bekam angin, akupuncture, tuna, bioelektrik, apa lagi? Refleksologi. Sekurang-kurangnya dan urutan limpatik lah, detox. Kita buat paling ada tu pun dah 7. Jadi selepas berurut tu, kalau ni kita pori-pori liang rumah tu terbuka sebab angin tadi kita keluarkan, tenaga diaktifkan. Jadi kita kalau seboleh-bolehnya dalam masa 2 jam pertama selepas berurut tu, janganlah kena air secara direct. Mana jangan pergi mandi, kena hujan ataupun kena angin atau aircon yang kita boleh rasa anginnya ke kulit secara berterusan. Sebab dia angin tu akan masuk balik lah. Lepas tu pun sama, jangan makan terlalu kenyang. Bila kita lepas urut, kita rasa lapar, kita makan dengan banyak sampai menyebabkan kita terlalu kenyang. Nanti kita akan jadi tak selesa sebab tenaga baru kita nak laraskan, nak seimbangkan di dalam badan kita, tetapi tiba-tiba kita tumpu dan pusatkan kepada sistem pencernaan untuk menghadamkan makanan. Apatah lagi kalau kita ada masalah insulin resistant, kemungkinan kita akan jadi tak selesa, jadi panas sebab gula tiba-tiba naik, insulin tiba-tiba melonjak, dia akan mengganggu fungsi badan lah. So elektrik yang kita masukkan tadi, paling kurang dia akan berjalan 3 hari. So dia akan bergerak 3 hari, dia membuat proses pemulihan dalam masa 3 hari. So perlukan banyak minum air lah, banyak minum air suam, air kosong lah, air kosong bermineral lah kan, kita banyak